Tadam, 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 tadam. Hello, welcome to my channel. Hari ni kita akan buat video pasal postcode. Ya, postcode dari 1 hingga 100. Tak satu, hari ni adalah Kanga Police. Bahagian 1. Okey, jom. Okey, hari ni kita akan buka buku postcode. Okey. Dia postcode. Ikut abjad A to Z. Total, tak tahu lagi. Nombor negeri dan tempat nama postcode nombor. Okey. 795 untuk polis Kanga 564. Polis Kanga. Okey, nombor 1 akaunten negeri 01594. 2 Alorede 01000. 3 Alo Tok Terang 01000. 4 Amanah Raya Berhad 01508. Korang boleh baca. 5 Bahagian Pelesenan Kementerian Penerangan 01610. 6 Balai Polis Mata Air 02500. 7 Berseri 02400. 8 Berseri Dalam 02400. 9 Bilal Uduh 02400. 10 Biro Bantuan Guaman 01504. 11 Biro Pengahuan Awam 01505. 12 Bohor Gelam 01000. 13 Bohor Madi 02400. 14 Bukit Cuping 02500. 15 Bukit Keteri 02400. 16 juga Bukit Keteri 02450. 17 Dewan Undangan Negeri 01680. 18 DYMN Tuanku Raja Polis 01500. 19 Rempangan Timah Tasuh JPS 02400. 20 Felda Cuping 02500. Kita habis muka surat per. Kita habis muka surat per. Okey. Muka surat seterusnya. 21 Gua Panji 02400. Dua pun sama 02450. 23 Hospital Kanga 01586. 24 Hutan Lembah 02500. 25 Institut Kemahiran Mara 02400. Start jabatan. 26 Jabatan Agama Islam Polis 01676. Jabatan Audit Negeri 01518. Jabatan Belia dan Sukan 01570. Jabatan Bomba dan Penyelamat 01648. Jabatan Haiwan 01630. Jabatan Imigresen 01550. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja 01596. Jabatan Kebajikan Masyarakat 01584. Jabatan Kebudayaan Kesenian 01694. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas 01606. Jabatan Kerja Raya 01582. Jabatan Keselamatan Sosial PKSO 01538.
Jabatan Kesihatan 01500. Jabatan Pembangunan Koperasi 01600. Jabatan Pemegang Harta 01516. Jabatan Pendaftaran Negara 01551. Okey, muka surat satunya. Jabatan Pendidikan 01604. Jabatan Penerangan 01612. Jabatan Pengairan dan Saliran 01626. Jabatan Pengangkutan Jalan 01620. Jabatan Penyiaran 01614. Jabatan Perancang Bandar dan Desa 01646. Jabatan Penyiaran 01614. Jabatan Perancang Bandar dan Desa 01646. Jabatan Perangkaan 01514. Jabatan Perhilitan 064. Jabatan Perhutan. Jabatan Perhilitan 01664. Jabatan Perhutanan 01660. Jabatan Perikanan 01628. Jabatan Perpaduan Negara 01517. Jabatan Pertahanan Awam 01556. Jabatan Pertanian 01632. Jabatan Pertanian Bukit Temiang 02400. Jabatan Sumber Manusia 01532. Jabatan Tanah dan Galian 01576. Jabatan Tenaga Rakyat 01540. Jabatan Ukur dan Pemetaan 01578. Dah habis jabatan. Masuk jalan. Jalan Abi Tok Hashim 01000. Jalan Al-Sulna, Jalan Arau, Jalan Sampaya 02400. Pusat satunya. Jalan Besar Kanga 01000. Jalan Berserika Bukit Ketui 02400. Jalan Bohor Gunca 01000. Jalan Bukit Mati 01000. Jalan Homegard, Jalan Hospital, Jalan Jubli Perak, Jalan Kaki Bukit Batu 4.5 01000. Jalan Kaki Bukit Batu 4 3/4 hingga 6 Suku 02400. Jalan Kampung Wan Abdullah 01000. Jalan Kanga, Jalan Kurung Batang, Jalan Masjid Lama. Jalan Mata Air KM 1.6 hingga 6 02500. Jalan Medan Kanga 01000. Jalan Padang Muruhu 01000. Jalan Padang Melangi 02400. Pip. 81 Jalan Panglima 01000. Jalan 82 Jalan Pegawai 01000. 83 Jalan Penjara 01000. Jalan Raja Muda 84 01000. 85 Jalan Raja Sheikh Alwi 010. 86 Jalan Raja Sheikh Safi 01000. 87 Jalan Santan Kos Batu 5 3/4 hingga 5.
ada Santan. Jalan Santan. Kenapa? Back. 88 Jalan Santan KM 5 0100 oh 0400 87 tadi. 89 Jalan Suling. Kenapa ada Suling? Ya Allah. 0100 90 Jalan Syed Omar 0100 91 Jalan Taman Bunga Padi 0100 92 Jalan Teluk Kacang. Kenapa ada Teluk Kacang Tak pasti lagi lah. 0100 94 Jalan Tun Razak 0100. Kita masuk tempat pertama adalah Jejawi. 95 Jejawi 0100 96 JKA Bekalan Air Tasuh 02400 90 masuk kam 97 Kampung Abi Batas Paik 01000 98 2 lagi Kampung Abi Tok Hashim. Sama macam tadi dekat Jalan Abi Tok Hashim. Kampung Abi Padang Maca. Kampung Abi Tok Hashim 98 01000 99 satu lagi Kampung Abi Pokok Asam 01000 dan akhir sekali 100 adalah Kampung Abi Padang Maca 0100. Semuanya ada sesuai. 1 2 3 4 5 Saya akan buat postcode lagi daripada 101 sampai 200. Postcode. Oh, itu sahaja. Ni buku postcode. Korang boleh baca lah. Baca. Yup. Dan video seterusnya kita akan sambut event dan buat playlist event lepas video ini. Yup. Event dia kamu tak tahu lagi. Macam berapa subscribers lost, tak tahu. Saya macam bau-bau ni lost. Tapi saya dah masuk 50 subscribers. Stage 1 masuk 50 subscribers. Dan stage kedua masuk 100 subscribers. 100. So kita akan macam bye. Tengok ni. Turun. I love Shangkawi. Okay. Bye.